Bila berlakunya serangan 11 September, George W. Bush pun jalankan dasar War on Terror yang menyebabkan peningkatan mendadak dalam perbelanjaan ketenteraan. Masa ni, nilai hutang US dah 70% dari nilai KDNK dia orang. Okey lagi ya kot. Dan banyak bank dekat US jalankan subprime mortgage secara agresif yang membuatkan harga rumah dekat US meningkat. Subprime mortgage ni pinjaman perumahan yang diberikan kepada peminjam yang berisiko tinggi. Senang cerita, dia orang ni sepatutnya tak layak pun dapat loan bank untuk beli rumah, tapi bank tetap bagi loan dekat dia orang. Cuma korang kena ingat, bank ni sebenarnya main tai. Disebabkan korang tak layak tapi nak juga buat loan, boleh, tapi interest kena tinggi lah. Dan nak tunjukkan betapa tamak halubanya bank US ni, diorang bandelkan loan tu pergi jual pula dekat investor satu dunia. Pada tahun 2006-2007, interest loan bank dah naik yang menyebabkan ramai orang tak boleh bayar dan banyak rumah dah kena sita. Jadi bank-bank ni dah rugi besar sebab duit dah keluar tapi tak ada yang masuk. Kalau nak lelong balik rumah yang kena sita tu pun tak ada orang mampu beli, yang menyebabkan harga rumah jatuh mendadak. Impaknya ramai investor dah tak yakin dengan market US sampai Lehman Brothers jadi bankrupt dan syarikat insurans AIG hampir jatuh. Sampai dekat Obama, dia pergi selamatkan semua bank dan syarikat yang terkesan ni melalui program TARP, Troubled Asset Relief Program, yang menggunakan 450 bilion US dollar. Lepas tu Obama sambung lagi perang dekat Syria, Libya dengan Iraq. Sedangkan dulu masa kempen dia janji kalau esok dia menang, dia akan tutup semua base tentera dekat luar US. Last tak tutup pun. Janji dicapati, rakyat US pun basah hancing.